Assalamualaikum guys. Apa khabar anak semua? Hari ni kita punya video mengenai kereta lagi lah. Okey. Iaitu kereta Pro 2 Beza 1.0. Okay, hari ni kita punya pengkongsian iaitu coolant. Ada orang dia suka guna air dekat masuk dekat spare tank tu. Ada orang dia guna coolant lah, 100% coolant juga radiator. Jadi untuk Beza kita kena pakai coolant jenis original Pro 2 lah. Okey. Seperti mana dalam manual tu, dalam coolant tu adalah 100% coolant, tak bercampur dengan air. Okey, spare tank tu sepatutnya kita kena letak coolant, bukan letak air kalau letak air besar kemungkinan dia akan ganggu sistem oil cooler. Tu sebab oil cooler bila dah karat tu dia pecah ataupun dia tersumbat ke apa, dah bercampur dengan minyak gearbox. Okey. Guys boleh tengoklah macam mana tips penjagaan untuk kereta Pro 2 Beza kali ni. Sama-sama kita saksikan guys. Okey, kita tengok dekat sini ada paras full dengan lower saya letak setengah je lah, jangan letak full. Coolant dia mesti dekat setengah ni. Tu yang kadang-kadang bila oil cooler tu dia bocor, jadi coolant ni dah bercampur dengan minyak gearbox semua. Tu sebab kita jangan pandai-pandai isi air kosong kat sini Jangan nanti bila air kosong kat sini mungkin besar kemungkinan karat akan berlaku dalam sistem oil cooler tersebut. Okey, tu je lah. Ada pendapat lain, dia katakan radiator ni akan menggunakan 50-50 air 50 coolant 50, tapi saya tak berani lah. Biarlah dia produk yang setkan macam mana sistem untuk coolant tersebut. Okey, kita cuma beli coolant tu, kita top up lah. Kurang kita top up, kurang top up tu je lah. Kat sini ini kita jangan kacau. Right.